Apa yang saya nak bawa hari ini adalah modus operandi dalang-dalang kes pelaburan mutakhir ini. Tipu seramai yang mungkin, tipu banyak-banyak, jumlah ratusan juta. Apabila kes disiasat dan pendakwa didakwa, bayar saksi pendakwaan, kes DNAA. Apa yang akan jadi? Laporan mangsa-mangsa yang lain akan dirujuk kepada report yang telah di DNAA. Ini yang saya masukkan, keadilan sepatutnya dilihat adil, bukan hanya berjalan setengah saja. Ini menimbulkan situasi yang dipanggil the grave injustice, keadilan yang teruk di kalangan mangsa-mangsa yang berada di depannya. Jumlah kerugian yang kami dapat rekodkan adalah sebanyak 47,305,198. Jadi ini merupakan satu jumlah yang sebenarnya besar. Sebenarnya kita percaya bahawa ada ramai lagi yang belum membuat laporan dan jumlah kerugiannya mencecah pada kita ratusan juta. Syarikat ini tidak berdaftar dengan mana-mana agensi kawal selia pelaburan seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun Suruhanjaya Security. Pada peringkat awalnya, syarikat membayar dividen yang dijanjikan, tetapi permasalahan timbul pada tahun 2020 mereka telah gagal untuk membayar kepada ratusan-ratusan kepada pelabur-pelabur yang telah terlibat dalam pelaburan hutang ini. Malangnya, syarikat gagal membuat pembayaran. Setelah kita membuat laporan polis, kita telah pergi ke Balai Polis Bayan Lepas di Pulau Pinang. Pada 22 hari bulan 7 2024, kita telah membuat satu sidang media meminta kepada pihak polis Pulau Pinang khususnya untuk membuka kertas siasatan kerana pejabat syarikat ini berada di Pulau Pinang. Pada 4 hari bulan 8 2024, kita membawa pelabur-pelabur yang tinggal di daerah Lembah Kelang untuk membuat laporan di IPD Sentul. Pada 22 hari bulan Ogos 2024, kita telah membuat aduan di Suruhanjaya Security kerana syarikat ini telah menawarkan pelaburan tanpa mendapat kelulusan daripada SC, tanpa mendapat mengeluar dokumen yang dipanggil prospektus. Pada 16 hari bulan 10 2024, kita telah pergi ke Bank Negara Malaysia meminta mengadukan bahawa syarikat ini telah memungut deposit secara haram supaya pihak Bank Negara membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 137/1 memungut deposit secara haram. Dan pada 18 hari bulan 2 2025 sekali lagi, kami telah pergi ke IPD Seberang Perai Tengah dan IPD Barat Daya untuk menghantar surat 107A Kanun Tata Cara Jenayah untuk mendapat maklum balas daripada pihak polis berkenaan siasatan kes ini. Apa yang kita nak maklumkan melalui jawapan yang kami terima secara tidak rasmi, bahawa kes ini telah dirujuk lain agensi ataupun dipanggil ROR, Refer Other Report. Dan report yang telah dirujuk itu merupakan satu report yang mana kes ini telah diklasifikasikan sebagai DNAA. Mengapakah kes ini telah DNAA? Apakah maksud DNAA? DNA bermaksud Discharge Not Amount to Equate, yang bermaksud terdapat kes ini yang pihak polis telah siasat dan terdapat pendakwaan jenayah di bawah Seksyen 137/1 di Mahkamah Batu Wes. Betul. Pengadu dalang ataupun mastermind syarikat pelaburan ini telah didakwa di bawah Seksyen 137/1 di Mahkamah Batu Wes kerana memungut deposit haram. Jadi apa yang menyebabkan kita datang hari ini? Masalahnya adalah pengadu ataupun saksi kes di Mahkamah Batu Wes telah membuat tarik report, telah membuat tarik kes, menyebabkan kes itu telah diklasifikasikan sebagai DNAA, Discharge Not Amount to Equate, dilepas tanpa dibebaskan.
Dan laporan-laporan mangsa-mangsa kami yang lain ini telah dirujuk kepada kes itu. Faham Saya nak faham Dirujuk kepada report kes yang telah di NAA. Jadi ini menimbulkan rasa tidak puas hati pengadu-pengadu yang ada. Adakah kerana terdapat pengadu yang lain telah menarik kes, telah menghilangkan hak untuk mendapat keadilan kepada mangsa-mangsa yang berada di belakang ni? Sedangkan mereka bukanlah pihak yang menarik report. Mereka mahu kes mereka disiasat, mastermind atau didalang, didakwa dan dituduh di mana di bawah undang-undang jenayah seperti Seksyen 420 jenayah tipu ataupun Seksyen 137/1 illegal tackling deposit. Mangsa-mangsa pengadu-pengadu sekarang keliru, kecewa, kesal, hampa. Mereka merasakan bahawa tidak ada keadilan kepada mereka. Wang mereka ratusan ribu telah hilang. Mastermind masih lagi bebas. Malahan status report laporan mereka, kes telah dirujuk kepada kes yang telah di NAA. Jadi, di manakah kesudahannya? Sebab itulah hari ini kita hadir kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk meminta, memohon pertimbangan dan merayu kepada pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dengan rendah diri, meminta supaya pertimbangan semula pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk menyiasat laporan-laporan mereka dan tidak dirujuk kepada report yang telah di NAA. Dibuka semula kertas siasatan laporan-laporan yang telah dibuat oleh mangsa-mangsa yang ada. Hari ini kami telah menghantar surat. Dalam surat ini kami mohon pertimbangan supaya kes ini dilakukan satu koordinasi di antara Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dengan Jabatan Siasatan Jenayah di peringkat IPD dan juga satu koordinasi dengan pihak Jabatan Peguam Negara. Sebab kes-kes yang melibatkan penipuan, pelaburan yang bersindiket ini perlu diteliti, perlu diselesaikan secara holistik di peringkat IPD, di peringkat Bukit Aman dan juga di peringkat Jabatan Peguam Negara, supaya apa yang kita nak adalah keadilan perlu berpihak kepada mangsa-mangsa. Total mangsa yang melabur dekat syarikat ni lebih kurang 3,000, lebih pada 3,000 orang. Kami diyakinkan atau dimisleadingkan bahawa ada satu kontrak perjanjian seperti perjanjian SMP. Selalunya kes-kes seperti ini tak ada. Jadi membuatkan kami terbuka hati untuk meneruskan pelaburan. Dan ada lagi beberapa elemen yang misleading yang membuatkan kami diyakini mereka dengan fakta-fakta yang dituiskan. Jadi salah satunya lah kesilapan kami telah berlaku. Adakah kerana kesilapan kami tidak perlu diambil tindakan keadilan yang sewajarnya dan membiarkan mereka-mereka yang pakar dalam memanipulasikan rakyat Malaysia ini berleluasa? Jika kita diamkan diri, maka terlepaslah mereka-mereka seperti yang berlaku ini.